Hari ni aku nak share dekat korang ada tempat baru nak makan Malatang dekat Ipoh. Besar kedai ni, jom kita masuk. Macam biasa, kalau korang makan kat Malatang, korang kena ambil bekas ni and then korang boleh pilih choice yang korang nak. Untuk harga, ikut timbang. Setiap 50 gram, RM3.45. Untuk pilihan, macam-macam ada. Kita ada ramen, noodles and then ada rice cake, ada sayur-sayuran, ada protein macam udang, kupang, sotong. Untuk pilihan daging pula, ada ayam, ikan, daging itik, daging biasalah, daging lembu. Daging rusa pun ada dekat sini. Sekarang ni aku nak ajar korang the best combination lah kalau nak makan Malatang. Aku akan ambil spinach noodle, white carrot, seaweed roll ni wajib, sausage pun aku akan ambil, chicken cheese ball. Tak sah lah kalau tak ambil enoki mushroom, pak choy. And then untuk daging, kita akan rasa rusa. Agak-agak lah kan. Semangkuk macam ni aku ambil, berapa aku kena? So korang ambil tu, korang pilih je sup. Sup ada 3 pilihan, Malatang, Malaban dengan tomato soup. Korang boleh juga custom sauce sebab dekat sini ada DIY sauce session. Kalau tanya aku lah kan, antara ketiga-tiga kuah tu, aku prefer Malatang punya kuah dan ambil sedikit pedas. Kau boleh rasa dia punya kat kuah tu pedas, masin, masam, semua cukup. Kadang-kadang tu, datang waktu hujan, lagi syok makan. Jadi, kalau korang nak makan Malatang dekat Ipoh, try lah dekat sini.